Thank you, Kisa. Terima kasih. Terima kasih for the gift. Wah, comel. Terima kasih, Aina. Terima kasih. Say one. Hi, twin. Thank you, Nava. Hi, Nava. How are you? Nava. One, two. Kiara, leave him lah, Kiara. Hi, Nili. The name is twin, right? I'm good. We are all fine, dah. We are all fine. How are you? And how's Joel? Their photo shoot were amazing. Thank you, Resha. Actually, that's just 2 pictures out of 24 pictures. We actually had the package of 24 pictures. So there are a lot of pictures are coming soon. Nanti saya akan upload. Malu-malu Noah. Memang malu dia. Kacau-kacau Noah je kerja. Itulah. Kiara ni suka kacau Noah. அந்த படம் எடிட் பண்ணாங்களா? அதுல நான் மாசா தெரியலடா. மாசா தெரியல. தொப்பல தெரியலல. Hi Diamond. Hello, we are all fine. How are you? We are good. Nice to hear that. Noah. Noah. 1, 2, 3. 1, 2. Noah. 1. Duduk dah. Wah. Aduh, dah penat dah member. Korang tengok dia. Kiara ni betul-betul macam perempuan lah. Korang tengok lah macam mana. Tengok kaki, tangan di depan tu. Jangan back. Today we are going Klang for a moment. For a moment pula. For a while to meet someone. And then we will balik lah. Bukan. Sebenarnya Cannot say. And then the violation. Yeah. Kiara is a diva. That's why I want Kiara sure. Kiara style dia. Kiara style. You see? Kiara masalah pula. Rindu betul dua ketua ni Mami. Allah, kan dah lama tak tengok dia orang kisah. Betul? Lepas ni kita cubalah nak buat live almost. I mean no, not almost. Kalau kita cubalah nak buat live everyday lah. Okay? Welcome to Klang. Yay! Thank you Kiara. Alegalah. Thank you. Mana lagi seorang ni? Sini. Aku tak tahu dia tengah belakang buat apa. Dia tengok seat. Tengok. Aku tak tahu kenapa dia tengok macam tu. Alah, kenapa ni? Klang ye. Ya, malu dia tu lah. Thank you guys yang follow. Thank you guys yang tap-tap untuk kita. Terima kasih yang share live. Thank you. Kalau diorang bising macam mana nak come mereka, diorang akan come dengan sendiri. Sebab diorang punya bising tu sekejap je. Senang je bagi Noah. Noah merajuk. Tengoklah Kiara ni. Dia tak nak duduk satu tempat. Noah mesti dah dibengang kan. Amma, sit Amma. Sit. Come, Kiara sit Amma. Kiara sit Ma. You gonna fall down. Sit. Kiara sit. Malu ke majak tu si? I rasa dia macam tak selesa dengan Kiara. Sebab Kiara tak duduk satu tempat. Dari tadi Kiara tengah duduk atas dia. Kat atas Noah. Tengok. I think right, need to build. Tengok dia duduk mana. Duduk atas tangan Nova. Need to build double decker. Kiara macam, tengoklah, dia tak boleh duduk satu. She's gonna open the door, Juju. Targa. Kiara my baby ya. Dia Kiara duduk diam. Itulah member stress. Betul, member stress. Hi Winnie, we are all fine. How are you? Kiara wants Princess Dreamland from Noah. Exactly. She always lah. Tengok. Aku tak boleh tunjuk driver. Kiara duduk. Tolong. Nanti aku kena violation balik. Duduk. Sayang Amma. Sit Amma. Pakai pampers hari ni. Yes. Jatuh. Kiara duduk lah. Noah very good. Thank you Vicky. Yeah, fine too. Hi, very nice. I mean very happy to hear that. I hope everything is good Winnie. Ayo Kiara duduk lah. Yes. Sit. Sit. Thank you Winnie for the heart. Thank you. Tengoklah macam mana duduk. Lagi sikit dah jatuh Kiara. Kiara ni macam tak kisahlah. Kiara is like okay I duduk but atas Noah only. You see Noah? Noah? Hey, you masak buntut dia ke? Jangan. Noah. Susah hati tengok Noah tu diam je kan. Noah macam tak boleh. She open the window already. See I tell you. Parahlah. Hi shop K Sarah. Hi. Funny lah Noah right? Noah tak boleh lah kadang-kadang ni.
Noah bila enga kodma sarvanadu. Ada mengantuk sangat dah tu. Aku rasa dia letih dengan Kiara ni sebab dari tadi Kiara tak bagi dia duduk. Sebenarnya aku yang kena letih pasal orang tu. Masuk untuk dia ada momen lawak lah. Tu lah Zul. Tadi dia masuk kat dalam tu kan. Aku macam terpelik. Macam pelik. Thank you Kak T for the gift. Thank you Kisah. Terima kasih untuk Rose. Terima kasih untuk Rose. Thank you. I like them. Noah goodbye. Yang share live. Thank you. Yang tap-tap. Terima kasih. Thank you Kisah. Terima kasih. Thank you. Kiara, why you so beautiful? Because Why you so beautiful? I eat food. Because you beautiful. Anak soleh tu tak bising ya Mami naik kereta? Memang tak. Nurul Ain. Nurul Ain. Dia tak bising kalau naik atas kereta. The way you read, right? Nurul AI. So yang selalunya yang ada isu tu yang ni lah. Tak boleh duduk satu tempat ni. Kalau korang tengok kan dari tadi, dia tak duduk satu tempat. Semua benda dia nak menghidu. Semua benda dia nak check. Tengoklah. Semua benda dia nak tahu. Aku Kiara, aku boleh bawa. Kiara I so beautiful, right? Finally faham. Thank you Taufik. Aku dah faham macam ini yang betina tu. Terima kasih. Noah tu soleh. Kiara tu tak soleh. Tak solehat tak. Yang ini nakal. Tak boleh soleh. Kan? Kiara adalah anak brutal lah. Thank you Yins. I'm looking for husky. Oh really? I think you can check in muka buku. Ya. Biasalah Mami girls kan tak boleh duduk diam. Betul Ain, betul. Patut lah. You also sit in the car. Aku boleh lagi nak duduk satu tempat Juju. Kau yang memang tak boleh. Dia ni sama dengan kau Juju. Disebabkan kami adalah darah panas. Darah panas. Betul kan Skinny Dramatic? Betul Kiki. Nanti boleh tengok dekat profil kita. Nah, korang boleh tengok drama dia orang. Yes Blue Eyes. Yes Blue Eyes Danish. Yes. Nah, Wira ke yes? Ni kereta dia orang. Wira ni kita simpan untuk dia orang lah. Kita orang mula-mula kan, kita orang masa nak bawa tu kita orang yang tahu minyak. Yang Rotex insurans tu bertahun-tahun aku yang ambil. Tapi dia orang adalah owner kereta. Owner kereta dia orang. Tapi yang bayar kereta yang tak bayar lah. Maksudnya ambil Rotex semua tu kita. Seronok dengan yours Indian Fasih cakap BM. Terima kasih Badrul. Terima kasih Badrul. Saya A+ masa sekolah. A+. So Juju tu Kiara ke? Kiara tu Juju. Saya tak tahu lagi lah. Aku kena investigate benda ni. Aku nak tahu ini ke? Ini ke? Tak tahu. Itu follow saya. Sorry sis tengah drive. Oh tak apa. Kalau naik kereta hidung diorang sejuk tak? Sejuk sebab kan ada aircon kan cahaya mata. Macam sekarang saya pegang kan memang sejuk. Tengok berair lagi. How do you know if sejuk or not? Kau setekah? No. How you will visualize, how you definasikan sejuk? Hidung. Mana? Hai Sarah. Hello. Lama tak sembang. Sarah sihat ke tak? Nama apa? Yang ni Kiara. Yang ni betina. Yang ni nak dekat 2 tahun. Yang ini Nova. Yang ini jantan. Esok dia 4 tahun. Nova esok birthday. Oh, 4 years ago you was in your mommy tummy. Tak selesa. Dia orang tak sesama sebab dia orang memang dari negara sejuk kan. So badan dia orang ni okey lagi dengan sejuk. Cominya thank you anak soleh. Dah lah soleh handsome pula. Oh terima kasih. Hi Mia. Hello. Thank you guys yang follow. Terima kasih yang tap-tap dan share live kita. Terima kasih ya guys. Love you Noah. Thank you Sulochana. Thank you Noah boy. Can you say I love you? Breed apa sis? Yang ni husky guys. Dua-dua husky. Dah kahwin ke belum lagi? Belum lagi. Kita tak kahwinkan diorang lagi. Kalau ada masa nak Bukan kita tak kahwinkan diorang sebab kita nak sewa pelamin semua mahal. Lepas tu nak bagi buffet orang tu mahal. Pelamin mahal, buffet mahal, tempat dekor semua mahal. Dekor semua mahal. So tak boleh lah. Tak apa. Apa kita buat? Suruh dia larikan diri kahwin. Larikan diri. Hi Mia. Muka bumi ni semua mahal. Ada je Juju tu. Itulah saya cakap. Juju ni memang selalu ada je dia nak cakap something. Sebab saya tengokkan je harga pun dekat RM10,000. Thank you Satishini. Thank you so much. Lagi anak-anak kena beli pampers. Sekarang lampen.
Nanti korang dah ada anak, kita yang kena jaga. Owner sendiri bagi idea. Kau tahu kan Juju macam mana kisah? Susah. Pampers kena beli pampers, kena beli susu. Semua benda kita kena beli. Susu tak payah beli, Kiara boleh bagi. Tak, Kiara boleh bagi untuk berapa bulan je. Lepas tu kita je yang kena. Juju dah kahwin ke belum? Tak, Juju jaga anak kakak. Tahu dah. Dia tu dah pergi kelas umur lah, matematik lah, lah. Susah. Kita sewa anak dia, kita sayang anak dia, kita hantar balik anak dia. Hantar je. So dengan ni nak kahwinkan dia orang tu susah. Sebab proses dia tu besar. Nanti bila dah ada anak tu pun kita yang kena jaga, kena menyusu lagi, kena cuci lagi, kena pakai pampers lagi. Tak apalah, bagi dia orang tak kahwin je lah. Bukan macam tu. Kalau dia orang dah ada apa, Guys, boleh tengok ke? We are back. Hello. Hello everybody. Call it I'm going live. Okay. Okay, dah boleh. Okay. Sorry, kita dapat message dah. Call her. Kita punya kawan terbaik. Mumpinalan bare. Okay, boleh tengok Alright, Jun. Una kena pidi kiri. Kiara, duduk Kiara. Inggelah okey. Kiara kena duduk, tak boleh berjalan ke sini ke sana. Ja. Nova. Mari kita dalam. Nova, say I love you. One. Nova, one. Yes. நாங்களும் கடையில் தான் இருக்கோம். Nova. அவரோட saya rasa kan aku punya line macam tak okey lah. We're in a headmaster place. Sit down. Nova. Kiara, sit down. Have a pleasant drive. In about 200 Miss meters, Priscilla? exit left. What? Why you didn't on just now? Yeah. This is Shala, Miss Priscilla. Bandar Putra Klang. Can you stop on the roadside a bit for a while? Welcome back. Thank you. And sorry tadi kan line saya macam dah lagging. Aku dah tak boleh tengok message tengah naik. So aku terpaksa end and start balik. Sorry ya guys. Sorry. So welcome back. Noah dah mula bising dah. Kuat betul GPS tu. Kan? Lepas dia letak GPS tu, kita akan kurangkan volume dia. Macam mana? Dekat ke tak? 30 minit daripada sini. Awak tidak menghantar lokasi yang sebenar, menyebabkan saya memerlu membuatkan satu pusingan yang litar. Kena buat pusingan balik ke? Tolong check balik address tu. Tolong tekan. Aku nak check. Apa pula awak ni? Aku nak 27 Kebunan. Betul lah. So what did talk? 30 minutes. Okay. Hi guys. Hi semua. Sorry. Careful. Kiara. Kiara, tolong Kiara. Aku tengah dalam mall. Pusingan litar apa pula Juju? Aku tak faham. Saya dalam. Wah, jalan-jalan. Ya, betul lah Bang Handsome. Hai. Kiara tak senang nak duduk. Aku tak tahu. Dia tak ada tenteram nak duduk. Kiara dari tadi tengah jatuh ni. Aku tak tahulah kenapa dia macam ni. Sebab apa tahu? Dia adalah anak pancat. Aduh, tengoklah dia nak Kiara duduk. Kiara ni geram lah. Itulah dia happy nak jalan. Diorang ni aku tak tahulah macam mana diorang boleh perasan that kita nak stop kereta ke atau kita dah nak sampai. Senang je. Masa kecil, masa aku dalam kereta, aku tidur. Lepas kereta tu berhenti, aku tahu dah rumah dah sampai. Macam kita tak berhenti lagi, tapi macam dia dah tahu dah. Kita berhenti kat traffic light. Dah banyak kali jatuh still hyper. Macam tu lah Kiara. Bila lah dapat jumpa dia ni nak go molo. Hai Pipi, datanglah. Kalau nak jumpa Pipi boleh je. Pipi kat negeri mana Pipi? Cuba beritahu. Lepas tu saya akan hantar cara-cara hendak menaiki pengangkutan awak.
Kalau dia ada kereta, dia boleh datang je dengan sendiri. Kan salah lah. Sorry ya Bibi. Thank you guys. Thank you yang tap-tap. I'm in Kerinci. Lah, hang naik LRT, hang turun je depan Sentul. Lepas tu aku boleh ambil hang dah. Kau memang jujur ni nasib drive. Kalau tak, kau tengah tidur kan dalam kereta tu lah. Sungguh tadi aku nak tidur. Dia tak bagi aku tidur. Ayo, Noah. How nice when I just flip this thing, I see got money here. Noah. So cute. Comel, thank you. Noah, you want to go to that Akash car? Noah, You can go to the come here. Akash car with the Husky reason. pandai bijak betul. Husky pandai bijak dan dramatik. Orang dia lagi bijak babe. So memang dia orang dramatik sikit. Tak sikit lah. Actually banyak lah. Dramatik banyak. Komponen dramatik banyak dalam badan. Yes. Dalam badan dia orang tu, dia orang punya isi tu 10% saja. 90% tu semuanya dramatik. Tengoklah. Noah, Kiara, jom. Sekejap aku cuba Noah. 1 2 3. Noah tak ada mood lah guys. Tengok. Dia tak ada mood. Dia nak keluar je. Tengok. Kiara, duduklah satu tempat. Aku dah pening lah nak ni pakai pampers. Yes, diorang pakai pampers. Kalau nak kereta saya pakaikan. Walaupun diorang tak kencing, tapi saya pakaikan untuk safety lah. Pampers comel, terima kasih. Safety siapa? Sebab safety diorang, untuk safety kereta lah. Sebab kalau diorang tiba-tiba terkencing kan. So yeah. Okay, we're gonna take a lap. Kiara stand by. Jujur take a normal lap. Jujur ala comelnya dia. Thank you Shakila. Thank you. Alright. Thank you guys yang follow kita. Terima kasih yang tap-tap and share live. Thank you Shakila for the rose. Terima kasih. Kiara duduk. Noah dah rimas dengan Kiara. Nasib awak sendiri. Sabar ya Noah. Aku dah tak boleh. Aku dah rimas juga. Kisah tengoklah. Dari tadi aku macam dia tak nak duduk. Kalau korang tengok Noah, dia kalau nak pergi ke tempat lain, dia akan pergi kejap lagi. Macam 5 minit 6 minit nanti dia akan pergilah. Tapi Kiara ni setiap saat. Tengok. Sebab apa tahu, dalam hati dia rasa macam terkurung. Dia tak boleh duduk satu tempat. Betul. Macam kaki dia tu macam dah kena api. Bukan, kaki dia ada magnetic. Hyper. There, tengok. Jatuh balik. Kiara, duduklah. Aduhai anak aku ni, anak perempuan aku ni. Noah ni lagi senang nak jaga daripada Kiara ni. Kiara ni Tolonglah. Kiara kami apa? Mak ke apa? Baby ke apa? Don't come in front. No. Kiara dengar cakap mami. Memang tak dengar Kiara ni. Tengok. Mana dia nak dengar? Kiara iklim rumah tak asal rumah. Kiara tak sabar nak turun mami. Kiara, Mesti dia tanya bila lah nak sampai ni. Itulah dia orang memang dari tadi dah tanya dah. Kalau korang perasan, dia orang macam dah jadi restless kan. Sebab dia orang tahu yang kita nak turun somewhere. Macam dia orang boleh perasan. Noah mature, Kiara still baby. Yeah, that's true. Noah dah biasa dah dalam kereta. Dah 4 tahun dah kan. Kiara ni baru 2. Nak jadi 2. So dia hyper sikit. Thank you Shakila. Thank you. Tak apa Shakila, mana-mana spelling pun tak apa. Asalkan nama tu Noah. Betul tak? Asalkan sebutan tu keluar nak. Yes. Kiara sit down Amma. You're blocking the way. Kiara sit. Sit. Shake your back, your baby. Shake your baby. Macam mana tunjuk Noah kalau Kiara ni macam blocking Kiara, sikit? we need to take a lap, curve lap. You gonna fall down Amma. You gonna fall down. Sit down. Stand by your leg. Thank you for the share. Thank you guys yang follow. Terima kasih yang tap-tap. Pancat gue. Mantap. Apa lagu tu? Lagu tu. Pancat gue. Mantap. Mantap. Tak tahu lirik kan? Kiara, sit down. Sit. Oh my god, Kiara. Anjing tu dia tengah buat kerja dia lah. Kiara ni tengok. She's looking at the straight up. She will be active on her molecules in the brain will active. Kiara, you know once upon a time Juju stay here in this location.
And then go one time car punctured. I just walk from here to house. Oh my god. And then I leave the car. Thank you guys. Hi guys. Hai semua. Aku tak boleh nak tunjuk Noah ni, Kiara ni. Noah sit, Kiara sit. Kiara, you know why we found your mother? Noah sit. Noah sit. Kiara, I found your mother roadside here. She was in the Sawapadi trying to escape from. She tried to steal fruit from the padang. Nak pergi mana tu? Ni kita nak pergi jalan-jalan kejap. Jalan-jalan cari pasal. Hi guys. Hello. We're gonna take a lap. Okay, aku nak end live dah dalam 1 minit 2 minit nanti aku nak end live dah sebab kita nak sampai dah. Lagipun bateri aku pun dah kurang. Aku lupa charge lah tadi. Kadang-kadang kan aku, Thank you Liza. Thank you. Memang diorang besar. Sebab diorang jenis yang big bone. So macam Noah ni dia jenis yang besar. So badan dia memang panjang and besar. Kenapa? Okay mami. Alright. Kenapa kau gelak jujur? No wonder lah. You also big bone, badan besar. Sebab saya memang jujur kurang ajar. Asam. Mommy also big bone, ayah. Mami big bone because Mami also generation. Noah big bone because Noah generation. Yeah. Kiara ni kecil macam you lah. Because we are million generation. Lah, I think We are Juju pun small sama. Itulah Juju pun sama gemuk. We are small bones. No, gemuk juga. Mana ada? Kau gemuk pendek Juju. Tak, aku pendek tu memang pendek tapi tak gemuk. Tolong. Orang pisah boleh tak? Kita orang India. Kita orang India. Tapi kita cakap bahasa Melayu. Jujur perasan dia kurus. Itulah. Dah lah 80 kg. Hello, 75 please. 75 sama juga Jujur gemuk. There's a difference between 80 dengan 75. Tak. 80 tolak 5 berapa? Mami, pendek-pendek jangan main dek. Oh, okey. Tengok. Okey. Itu anjing seanjing. Noah tingkap bukan ada satu je. Ada side pun ada dua. Ada. Tapi Noah suka tengok sini. Macam dia dah biasa dengan side ni tau. Tapi Kiara ni kan. You want durian lah? Got lah. Later you go first. Kiara, duduklah adik. Kiara, Car gue. Mas sayang, sit down. Mantap. Sit down. Pendek is awesome. Yeah, that's very true. Pendek is awesome. Betul? We easily got close. Awesomeness. Yes, kalau pendek tu awesomeness, betul. Aku agree. Orang yang tinggi pun lagi awesome. Mana? Orang tinggi lagi awesomeness. No, just now you complain you cannot sit in the car because you're tall. Janganlah kau. Okay lah, you're tall lah. Tengok. I agree. That's why shoe also very difficult to get, size 9. And then difficult to get. Thank you Agent Ali. Follow. Terima kasih follow. Izin Ali, hari ni kita akan pergi ke mana? You know the Izin Ali? Yes, the cartoon. Kita akan selamatkan siapa Izin Ali? Hai, saya Mukris yang hari tu. Mukris. Mukris yang mana? Kita jumpa kat mana Kita jumpa dekat mana Mukris? Jumpa record. Pa. Thank you Menaga for the heart. Kita jumpa kat mana tu Mukris? Location. Rumah? Mukris. Rumah. Long time no see. Hello. Hi Anun. Ya, we were busy. Hari ni kita buat kejap je. So, nasib baik you dah sempat boleh tengok live kita dah. Sebab I nak end live dah. Dalam 1 minit aku akan end live. Shah Mukris 3 AM tu saya. Shah Mukris Aku tak ingat lah. Sorry. Hi Nirmala. Hello Chamilnya. Nyau. Thank you Fazli. So cute lah you. Thank you Fira. Ingat tak? Aku tak ingat lah Syak. Aku tak ingat. Location. Sorry. Location di manakah kita berjumpa? Tak, dia cakap dekat rumah. Mungkin dia yang join live kita masa kita buat dekat rumah. Okay, something like that. Okay lah guys, aku nak end live. Alah sayang cucu nenek. Allah, thank you. Hai Mama Zati. Dah gemuk mereka dah. Dua-dua dah. Yang ni pun dah besar, yang ni pun dah gemuk. Tengoklah. Kenapalah ni? Kenapalah ni? Okay, thank you guys yang follow kita. Terima kasih tau yang follow. Siapa yang belum follow, boleh follow. So nanti korang boleh tengok video-video Noah Kiara, okay? Nanti saya akan bawa balik live bila saya ada masa, alright? So, jumpa lagi. Bye guys. Terima kasih yang join kita hari